Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menganggap langkah 14 adun Barisan Nasional dan UMNO di Negeri Sembilan yang menarik sokongan terhadap Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai suatu keputusan yang tepat dan berlandaskan prinsip perjuangan parti. Menurut laporan berita harian, beliau yang juga Ketua Pemuda BN menyatakan bahawa tindakan tegas UMNO Negeri Sembilan itu mencerminkan komitmen sebenar parti dalam mempertahankan prinsip perjuangannya walaupun terpaksa menghadapi risiko kehilangan kuasa. Ini adalah demi menjaga agama, bangsa dan institusi raja. Saya mengucapkan tahniah kepada kepemimpinan UMNO Negeri Sembilan yang berani membuat keputusan berasaskan prinsip parti. Kita tidak akan berdiam diri jika kedaulatan raja-raja tercabar. Ini adalah prinsip asas perjuangan parti yang perlu dipertahankan walau dalam apa jua keadaan, katanya pada sidang media selepas menghadiri sidang Dun Melaka di Seri Negeri di sini hari ini. Sebelum itu, media melaporkan bahawa BN dan UMNO Negeri Sembilan telah mengumumkan penarikan sokongan terhadap Aminuddin yang juga ahli adun sikamat pada hari ini. Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, menyatakan bahawa keputusan tersebut dibuat secara sebulat suara oleh kesemua 14 adun BN Negeri berkenaan berikutan krisis adat yang sedang berlaku. Dr. Akmal menjelaskan bahawa penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan sebelum ini bukanlah didorong oleh keinginan untuk berkuasa tetapi berasaskan titah yang di-Pertuan Agong ketika negara menghadapi kebuntuan dalam pembentukan kerajaan. Katanya, walaupun pada awalnya UMNO mengambil pendirian menolak kerjasama dengan beberapa parti termasuk PKR, Bersatu dan DAP, namun keputusan untuk bersama kerajaan dibuat demi kestabilan negara. Namun beliau menegaskan bahawa tindakan tersebut tidak bermakna UMNO mengorbankan prinsip perjuangannya. Itu tidak bermakna kita menggadaikan prinsip kerana prinsip UMNO tetap kekal dan tidak akan dikompromi, katanya. Menurutnya, soal menjadi kerajaan atau pembangkang bukanlah perkara utama, tetapi yang lebih penting adalah memastikan prinsip parti terus dipertahankan. Kalau terpaksa kehilangan kuasa sekalipun, UMNO tetap akan mempertahankan prinsipnya. Kita boleh jadi kerajaan atau pembangkang tetapi prinsip tidak boleh digadai, katanya.